baru siap cool down lah tu daripada seorang Yumski. Disebabkan ada freezing time. And that's why kaca yang digunakan oleh Yumski boleh berkali-kali untuk menggunakan divine judgment, lakukan setup. Di situ begitu yakinnya Yumski ini tidak memberikan ataupun tidak melakukan banyak damage. Beliau tahu Malvinas tidak boleh untuk keluarkan damage yang banyak dan dia membuat freezing time terus. Ya, itu perkara yang cukup baik untuk mengurangkan dia punya cooldown. Dan seperti yang dikatakan oleh Sompros, Alung, tengok apa? Ni M4 World Championship. Ha? Chocolate chip. M4 World Championship ni dia macam tournament World Cup lah, tapi dia Mobile Legend. Dah, orang nak tengok ni. Alung sokong tim apa? Mestilah tim Todok, tim Malaysia. Alung orang Malaysia ke? Yeah, Todok menang. Oh, smile. Todok menang. Todok menang. Todok menang. Ini yang saya 2 tambah 2 jadi 7 ni. Kalau Alung ayun ke kau, 2 tambah 2 jadi 4. Kau ni semua benda nak kena ajar lah. Kau pergi sekolah apa kau buat? Akhirnya Toda berjaya mengumpan raja lagi. Menang Bun. Macam tu lah main. Saja perkara semua keberjaya menewaskan